Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini saya nak tunjukkan cara mudah memasak pulut mangga yang amat sedap, lemak, berkrim, wangi. Memang amat unik sekali rasanya. Terbaik, mantap. Okey, kita ke cara-cara yang penyediaan dia. Mula-mula kena rendam pulut, basuh pulut, rendam. Kita guna pulut susu dalam setengah kilo. Rendam semalaman atau minimum 6 jam. Kemudian panaskan pengukus dan kita kukus selama 45 minit. Masukkan juga daun pandan untuk menambahkan bau wangi. Okey, dalam masa 45 minit tu boleh buka dan renjiskan dengan air suam, air panas Kalau tak mau renjis air panas, boleh juga cara lain, iaitu masa kita nak kukus tadi, masukkan air setengah daripada pulut ni, dan tutuplah kukus hingga dia lembut. Dia akan kembang sendirilah. Tapi saya buat cara ni, dia lebih sedap lah. Pulut ni kalau kita tak mau kukus, boleh juga ditanak kita boleh masak pulut tu. Ada banyak cara lah, macam-macam 2-3 cara juga, tapi saya suka kukus. Okey, kita kukus. Lepas kita dah masukkan air tadi, kita kukus balik lebih kurang setengah jam, ataupun dalam masa 10 minit macam tu boleh dah dibuka. Ni kita nak renjiskan dengan santan Guna dalam santan, kita beli santan dalam RM3. Santan ni saya dah bekukan dan dia berketul keras sikit. Boleh tambah air, bubur garam sikit. Okey. Kemudian renjiskan santan tu atas pulut Guna setengah daripada RM3 santan tu lah. Ni kita nak lembutkan pulut dan nak bagi dia lebih rasa lemak dan lebih sedap lah. Setengah orang dia tak bubur santan dah, tapi kalau tak bubur santan dia tak berapa nak sedap lah. Kena bubur santan baru dia cukup lemak dia. Saya masukkan santan, kita kacau-kacau lah bagi bercampur rata. Tambahkan sedikit lagi. Ni santan, tak perlu santan pekat sangat, santan cayak Okey. Dan kita gogol sebati, sekata semua. Dan bolehlah kukus semula lebih kurang setengah jam, atau sehingga pulut tu masak betul-betul. Kena tutup tudung periuk tu lah. Kita sambung kukus, kemudian beralih kepada penyediaan kuah santan berlemak ni. Kuah santan lemak manis. Santan yang lebih tadi kita masak atas api sederhana saja, api kecil. Masukkan sedikit air, garam, gula, garam sikit tadi sebab kita dah masukkan garam, jadi kita masukkan sikit Kemudian masukkan gula dalam 3 sudu besar. Ikut sesuai selera lah. Kalau suka manis, lebihkan lah. Tak apalah tu. Ni lebih kurang cara, saya nak tunjuk cara yang kita nak sediakan. Saya tambahkan juga dengan sedikit lagi santan Ni santan kalau betul-betul nak bagi elok, bolehlah guna lebih sikit, tapi kena pandai sesuaikan dengan kepekatan dia lah. Sebab kita nak kena tambahkan setengah sudu teh tepung jagung yang kita bancuh dengan sedikit air. Kita tambah dan masak bersama santan tu bagi dia pekat. Kena kacau kerak dia akan pekat Dan nak bagi baunya wangi, jangan lupa masukkan 1 helai daun pandan yang disimpul
Ni dah pekat elok dah. Tak boleh pekat sangat, pekat yang macam-macam ni, yang masih lagi bersantan, yang masa kita tuang tu dia macam tu, bertali sikit. Cayak sangat pun tak sedap, pekat sangat pun tak sedap. Dia mau sederhana. Kemudian beralih kita ke kukusan yang kita, pulut yang kita kukus tadi. Ni dah masak elok dah. Tutup api lah, dah masak dah ni. Sebab tu saya suka kukus, sebab dia tak akan jadi lembek lah kalau kita kukus. Kalau kita masak ataupun tanak, kita takut tak lebih ayak, dia akan lembek nanti. Okey. Cedok masukkan dalam mangkuk. Mangkuk yang kecil lah, sebab kita nak tekan-tekan, nak jadi sebagai acuan lah. Kita nak bentuk, bagi ada bentuk yang lebih menarik lah. Ni buah pelam atau buah mangga yang telah dikupas kulit. Nanti kita nak guna untuk makan dengan pulut. Pulut ni kena tekan-tekan sedikit lah, nak bagi dia mampat dan padat elok. Kemudian tangkupkan dalam pinggan. Tada, memang cantik. Dah bentuk elok dah. Kemudian ambil buah mangga yang dah dikupas kulit. Kita potong terus separuh setengah biji besar. Kemudian potong pula, bagi jadi kecil-kecil. Dan susun bagi cantik. Macam ni jadi bentuk yang simple lah, tapi agak menarik. Sebab kita guna buah mangga yang paling sesuai, iaitu buah mangga harum manis daripada Perlis, pemberian menantu saya. Dia bawa main satu tong besar, jadi makan puas. Kemudian bolehlah kita taruhkan kuah santan tadi di atas pulut. Kalau suka banjir, masukkan lebih banyak lah. Jangan masuk ketika panas, tunggu dia suam dulu atau agak sejuk sikit. Suam-suam tu boleh dah lah. Beginilah kejadiannya. Bau wangi, puas hati kita buat sendiri, tak perlulah nak membelinya. Okey, ini bismillahirrahmanirrahim. Kita makan gigitan yang pertama. Sedap. Memang terbaik. Dah lah, buah ni fresh, buah cantik. Buah ni memang elok, daripada kebun menantu saya, kebun keluarga dia lah. Buah ni memang sedap sangat. Kalau nak beli sekilo mau dah RM100, mahal. Dan tak kena gaya, tak cantik buah dia. Ini buah dia cukup cantik. Okey, cukup sedap, lemak, berkrim, unik rasa dia, wangi. Tak tahu nak cerita lah, memang kena cuba buat, memang sedap. Sehingga bertemu lagi di video yang berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam hormat dari saya. Bye bye. Jangan lupa subscribe, komen, like and share, serta like video ini. Bye.